Berbalik kepada invoice ni, konsep kita ialah konsep invoice. Kalau kita tengok sistem-sistem yang ada dekat market sekarang ni, dia reactive mode macam saya cakap sebelum ni, di mana bila parent bayar baru dia keluarkan receipt. Jadi dia tak ada invoice. Bila tak ada invoice, kita susah nak pantau status petipan yuran. Kita akan main agak-agak atau berdasarkan rekod. Tapi melalui sistem yuran, kita akan jana invoice dahulu. Dan invoice ni dia akan datang dengan 3 status yang akan bertukar secara automatik. Pertama ialah status dia unpaid. Bila kita jana je invoice tu, status dia terus jadi unpaid. Dan dekat invoice ni kita letakkan satu tarikh dia wajib bayar ataupun due date. Contoh kalau sekolah dia kena bayar sebelum 9 hari bulan. So, parent kena bayar sebelum 9 hari bulan. Jadi kalau dia jana invoice dan tarikh tu belum lagi tarikh due date, invoice ni akan berstatus sebagai unpaid. Seandainya katakanlah hari ini 9 hari bulan, jadi invoice ni automatik akan bertukar jadi overdue ataupun lewat lah, merah. Dan setiap kali parents ataupun ahli buat bayaran, automatik invoice ni akan bertukar jadi paid. Jadi status ni yang penting untuk kita pantau status kutipan yuran tu sendiri. Kita boleh tahu berapa yang unpaid. Unpaid tu okey lagi lah sebab dia tak melepasi due date. Berapa yang overdue. Yang overdue ni kira red flag lah sebab dia dah lewat. Yang berapa yang paid ni bagus lah sebab dia dah masukkan kat kita kan. Itu status yang kita bangunkan yang akan bertukar secara automatik dalam sistem yuran. Bila kita tanya, ada tak data yang dah berbayar? Ada yang berbayar. Ada tak data yang berhutang? Yang itu dia lambat sikit nak jawab. Berhutang sebabnya kita mana-mana institusi pun, hutang itulah yang membuatkan kita tak boleh running bisnes tu. Betul. Jadi kadang-kadang seseorang tu berhutang sampai berbelas ribu pun ada. Ada yang kadang-kadang berhutang tu sampai 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan ada yang worst case adalah hujung tahun dia bayar untuk setahun. Yang pernah cerita sebelum ni lah. Yang itu yang paling worst case lah. Sedangkan kita perlu jalankan bisnes dulu ke, ataupun kita kena collect duit dulu ke, ataupun macam mana kan? Betul. Dia macam telur dengan ayam lah. Ayam keluar dulu ke telur keluar dulu? Tapi kalau dalam bisnes, kalau kita tak dapat duit, macam mana kita nak bayar bil elektrik? Kita nak bayar bil api? Macam mana kita nak bayar kalau kos dan sebagainya, gaji dan sebagainya? So lala kita bungkus dulu, orang tak bayar yuran. Dah bungkus baru nak bayar. Silap lah. Jadi bila kita jana invoice tadi, automatik notifikasi macam saya cakap tadi, dia akan hantar, sistem akan hantar dekat email dan apps. Ini secara percuma sistem akan jana secara automatik. Secara alternatif, sistem boleh juga hantar dekat SMS dengan WhatsApp secara blast. Maksud dia kalau kita ada 100 orang atau 200 orang atau 500 orang atau 1000 orang, kita jana invoice, kita enablekan WhatsApp, automatik sistem akan hantar ke 1000 nombor WhatsApp dan dia akan dapat notifikasi. Cuma WhatsApp ni standard lah, dia kena bayar, ada charge transaksi. Kita sediakan satu lagi ialah reminder. Selepas dihantar kita jana invoice, kita juga boleh hantar reminder kepada mereka yang tak bayar. Kita boleh resend notification. Resend ni kita juga boleh hantar dekat email, dekat apps dan juga dekat WhatsApp dan juga SMS. Dan resend je notification tu terus kat dia. Untuk mereka yang selalunya kita cadangkan untuk overdue lah. Setiap minggu kita hantar, lama-lama dia pun bosan lah. Macam kita hutang kat bank, hutang kereta kan. Dah lah kita tak terlewat. Satu hari pun dia call sekarang ni kan. Jadi pun kita kena praktis yang sama konsep macam bank. Sebab tu bank dia cepat kaya, dia kejar hutang. Tapi kita buat bisnes, kita tak kejar hutang. Tak apalah, nantilah kan. NGO. Okay.